Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Aulia Izzatin Nisa binti Muhammad Azhar Naim daripada TV PSS. Hari ini saya membuat laporan sempena Merdeka Walkathon 2025 SKKI. Mari bersama saya menemu ramah semua hadirin yang ada. Assalamualaikum Puan. Apa nama Puan? Nama saya Nur Azki. Apakah perasaan Puan tentang walkathon sekolah? Seronok. Boleh buat lagi untuk event akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu semua dari kelas mana? Hari ini ada program apa sebenarnya? Apa perasaan kamu pada hari ini? Assalamualaikum. Kamu semua dari kelas mana? Hari ini ada program apa sebenarnya? Walkathon, penutup mereka. Apa perasaan kamu pada hari ini? Bangga, boleh ada berbagai jogging. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa nama cikgu? Okey, nama Cikgu Nurul Syuhada. Apa perasaan cikgu pada hari ini? Okey, cikgu berasa sangat gembira dengan program hari ini dan program hari ini dapat membantu kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa nama cikgu? Waalaikumsalam. Nama saya Cikgu Ni Ambari. Apa perasaan cikgu pada hari ini? Hari ini saya sangat gembira sebab dapat lakukan aktiviti yang sihat bersama kawan-kawan dan anak murid saya. Apa pandangan cikgu pada hari ini? Pandangan saya, aktiviti ini boleh dilakukan setiap tahun kerana sambutan dia menarik dan mengeratkan hubungan dengan ibu bapa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya bersama dengan Guru Besar SKKM Iskandar. Assalamualaikum Puan. Puan sihat? Waalaikumsalam, sihat. Apa perasaan Puan pada hari ini? Ya Allah, sebenarnya Aulia, saya sangat gembira pada hari ini apabila saya lihat sangat meriah. Kita buat walkathon tadi and then parent pun datang ramai hari ini. Jadi anak-anak saya tengok semuanya gembira. Bila anak-anak gembira, saya pun bahagia. Alhamdulillah. Dan saya rasa program kita ni perlu diteruskan lagi untuk masa akan datang supaya kita akan nampak satu ukhuwah yang sangat baik antara pihak sekolah dan juga PIBK. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya, Aulia Izzatin Nisa dari TV PSS.